Palatau Jalan-Jalan, episod yang ke-13 bermula hari ini. Untuk perlawanan away, sebenarnya away melawat Kelantan, tapi Kelantan ni buat kelakar. Dia tak ada stadium katanya. Yalah, stadium Sultan Muhammad Keempat katanya tengah renovation. Tapi bila tengok tak ada pun renovation. Biar lantak. Jadi dia guna stadium Majlis Perbandaran Temerloh sebagai home untuk Kelantan Darul Naim. Jadi kami, Scott Sri Pahang, seronok lah. Sebab kalaulah, walaupun permintaan dia mula-mula dia hantar 3 surat tu. 3 surat dia hantar. Surat pertama tak logik. Surat kedua pun tak logik. Surat ketiga ni sebenarnya tak logik. Tapi kesiankan dia orang. Jadi kami bagilah logik. Wow. Yalah, semua benda dia suruh kita bayar. Dia lenggar kangkung. Dan nak kaut pula keuntungan tiket. Dah confirm ramai orang hari ni. Sebabnya dah menang dengan Penang. Lepas tu momentum tengah sedap. Lepas tu tengah menang. Cuma kalau ada masalah pun sebab hari hujan lah. Kalau menyebabkan tak ramai orang. Jadi perjalanan hari ni aku tak ikut tim. Siapa lagi kalau bukan Sarah Vanan. Suruh bawa kereta dia. Sebab dia nak balik KL lepas tu. Cuti 2 hari. Tak apalah. Janji kita boleh on untuk Palatau Jalan-Jalan episod yang ke-13. Weh, sekejap. Apa baru? Korang nak beli barang Potra. Ramai sangat nanya. Ni apa ni? Ni ada. Ni ada. Ni ada. Ni ada. Baju baru ada. Ni. Aduh, sakit datang. Beg baru ada. Jersey ada. Jersey semua ada. Baju travel ada. Kasut ada. Seluar ada. Semua ada. So, korang datang ke Empire Tok Gajah. Belah kiri. Kalau kita pandang stadium, belah kiri. Kalau kita menghadap ke jalan, belah kanan. Senang cerita berhadapan dengan banglo lah. Berdekatan dengan banglo di tempat jual tiket. So, kau datang lah. Harga tengah murah tu. JC RM99. Gila kau. Mana dapat selama ni 100 lebih. Kan? Jadi, sementara harga RM99. Grab lah peluang ni. Dan, satu lagi. Kasut. Gila kau. Kasut ni, brand-brand lain dah berdebar tau. Dengan harga 279. 279. Maaf, sorry. Markup pula RM10. Okey, 279. Brand-brand lain semua dah berdebar. Sebab sedap. Jadi ni kakunya pinjam kedai punya. Warna kuning. Gila nak pakai warna kuning. Tak sanggup tu. Okey. Alright. Kita on Palatau Jalan-Jalan episod ke-13. Setiba di Temerloh. Hujan turun dengan peti kilat sambung menyambung. Dan juga gelap macam malam dah. Pada jam baru menjadi pukul 5 petang. Harap perlawanan tidak ditunda dan dipermudahkan segala urusan. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palatau Jalan-Jalan untuk episod yang ke-13 terpaksa kita buat video seperti ini. Ini kerana untuk episod ke-13 tak banyak konten yang nak diperkatakan. Satu perkara sebab mungkin hujan. Kedua mungkin tak ramai penyokong yang hadir. Yelah, itu bukan home kita. Tapi bukan cerita pasal itu bukan home kita. Tapi mungkin disebabkan hari hujan menyebabkan ramai penyokong yang tidak dapat hadir ke stadium. Kesian Kelantan. Dia ingat dengan dia pau duit tiket, dia dapatlah satu akaun, satu pendapatan, satu amount yang besar untuk mereka menampung perbelanjaan bagi pasukan KDN. Kalau sudah malam, intan dipegang jadi kaca. Kalau bala datang, apa yang hendak aku kata. Bercerita tentang perlawanan di episod yang ke-13. Dia macam-macam cerita sebenarnya. Bermula dengan surat yang pertama mengatakan kita kena bayar semua sampai ke tahap penginapan. Penginapan diorang pun kita kena bayar. Jadi kita tak layan. Seterusnya dia minta lagi surat yang kedua. Dikatakannya dia akan payah yang pay and claim je.
Jadi yang lain kita kena bayar. So, apa bezanya? Kenapa? Dia isu dia bila dia perlawanan yang dengan JDT itu, JDT support A to Z kan. Jadi diingat dengan tim-tim lain boleh buat perkara yang sama. Tak semua tim mewah macam JDT. Jangan try error sangat lah. Dan surat yang ketiga barulah, itu pun kita malas nak tunda-tunda game sebenarnya. Sebab kita faham geografi di Malaysia ni, kalau hujung-hujung tahun, awal-awal tahun, hujan, banjir dan sebagainya, jadi dia akan menyusahkan kita lagi. Jadi kita on je. Itu pun ada sedikit perubahan di mana tiket 70-30. 70 dia orang, 30 kita. Kononnya kalau dia tahu kan, penyokong Pahang ni ramai kan. Tapi hari tersebut hanya 700 lebih sahaja penyokong yang hadir untuk memberi sokongan dan menyaksikan secara live perlawanan di antara KDN menentang Seri Pahang FC. Okey, itu cerita pasal kelakarnya KDN ni. Jelas diorang pun ada masalah juga tu, masalah gaji, masalah kewangan. Sebab tu katanya, bola sepak ni bukan mencari keuntungan. Sebenarnya bola sepak ni menghabiskan duit. Jadi dulu masa main M3, dulu dia ni MPIKB, apa tah? Majlis Bandaraya Islam Kota Baru. Macam tu lah. Satu tim dengan Sazan dulu, kenal. Selalu jumpa diorang, tim diorang ni kan. Lepas tu dah lama dia dapat naik sampai ke Liga Super. Tapi pada permulaannya, masa kita main kat Kelantan dulu, adalah borak-borak dengan jawatan kuasa kat sana. So far, tim KDN ni lebih baiklah daripada TRW sebab segala-galanya dibantu urus oleh Majlis Bandaraya Kota Baru. Dan diorang pun tak bayar gaji yang mahal. Dan kebanyakannya adalah staff-staff di MPKB Kota Baru. Itu tak apalah cerita dia. Cuma kita nak ceritakan tentang pencapaian pasukan Seri Pahang untuk episod yang ke-13 ni. Masih lagi ragu-ragu. Seperti mana kita tahu, KDN adalah satu pasukan yang liat untuk dikalahkan. Kita menang di pusingan yang pertama pun dengan 1-0 dengan jaringan gol free kick daripada Manuel Dago. Dan kali ini kita seri. Sekali lagi kita tak jumpa pemenang untuk jalan-jalan Palatau. Yelah, tak jumpa orang satu hal. Satu hal lagi, setakat ni tak jumpa lagi lah pemenang. Macam susah je kan konten yang ABG buat ni. Tapi tak apa, masih lagi ragu-ragu tentang pertukaran. Permainan yang ditunjukkan dah baik, okey, tapi ramai lah cakap ni semua ni mesti masalah gaji, ni mesti masalah gaji. Dah lah cerita pasal gaji. Sikit-sikit kalau kalah, kalau seri, kalau main buruk, masalah gaji. Benar, tak dapat dinafikan, ia adalah sedikit main peranan. Bila tak dapat gaji ni adalah peranan, tak dapat gaji tu main peranan dalam persembahan pasukan. Tetapi untuk pengetahuan korang semua, pemain-pemain bola sepak kita ni profesional. Mereka akan meneruskan kelangsungan hidup di atas kontrak ataupun kerana minat mereka ataupun perjuangan mereka dalam bola sepak. Tak ada duit, betul tak ada duit, tapi hari perlawanan mereka akan bagi 100%. Cuma untuk pasukan Seri Pahang, kerugiannya adalah kita masih belum lagi menggunakan sebaik mungkin pemain-pemain yang kita ada. Adakah coach takut nak digunakan, ataupun coach tak kenal pemain, ataupun mereka memang tak fit, ataupun mereka memang tidak bersedia untuk diturunkan. Tapi bagi pada tahu, contoh seperti Saravanan, contoh seperti Asnan, semua dah bersedia dah. Mereka semua dah bersedia. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Cikgu Asnan di perlawanan bawah 23. Okay? Walaupun Liga Super dan bawah 23 ni perbezaannya adalah perbezaannya. Tapi kalau kita nak saksikan permainan ditunjukkan oleh tim-tim bawah 23 ni semua bagus-bagus. Permainan yang laju dan berkualiti permainannya. Dan kualiti itu kita dapat tengok daripada result ataupun ranking ataupun carta kedudukan untuk Piala MFL. Daripada nombor 1 sampai nombor 6 sampai nombor 8, semua mata tak jauh. Ini dah masuk pusingan kedua, baru nak masuk pusingan kedua, barulah ada renggang sikit 6 mata, 3 mata. Itulah dia katakan liga, barulah seronok liga ni. Tak macam Liga Super. Nombor 1 dengan nombor 2 dah jauh dah ketinggalan. Dah confirm dah nombor 1 tu mesti dah dapat menjulang kejuaraan buat kali yang ke
berapa banyak sangat dah dia julang piala kan. Dan perbezaan yang antara pasukan-pasukan yang bawah pun ketara sangat. So macam tak seronok dah. Tapi nak mengatakan sebenarnya macam Cikgu Hasnan ni dah bersedia dah. Dia dah bersedia dah. Dan pertukaran boleh dilakukan. Contoh macam baru ni. Aguero dia dah temper tau. Dia dah temper. So apa salahnya kalau tukarkan dia? Kalau dia buatnya dia kena kad kuning kedua, tak pasal-pasal dia dah kena kad merah. Itu sifat Aguero. Dia jenis memang nak protes je. Tetapi ada pro and con-nya. Protes pun bagus macam Leonardo Pereira tu. Dia akan membuatkan pemain pihak lawan sakit hati dan selalu akan buat mistake kan, dengan orang kata apa, pressure yang dilakukan oleh Leonardo dululah. Okey, dan kita ada Aguero yang perangai sama. Okay. Walaupun negara yang berlainan, Brazil dengan Argentina, tapi ada pro and kontra dia, tapi kena pandai buat diri lah. Jangan sampai makan diri. Bila makan diri, rosaklah pasukan sendiri. So dengan kemasukan pemain gantian itulah yang membuatkan sebenarnya kita rugi. Macam Saravana, dia dah bersedia dah. Semua tim nak guna dia. Malaysia, pemain Malaysia bawah 23 kan. KL dulu cemerlang, tapi kenapa di Pahang hilang nama Saravana ni? Adakah hilang disebabkan betul-betul dia tak mendapati cita rasa coach, ataupun dia hilang disebabkan dia tak dipandang oleh coach? Itulah persoalannya. Tapi yang pastinya untuk perlawanan yang hari Sabtu ini menentang Kuching City, itu pun satu perlawanan yang tough, di mana Kuching City berada dalam keadaan yang baik sekarang, dan pemain-pemain yang dia miliki dan pemain-pemain pinjaman daripada JDT juga sudah kembali mendapat rentak. Dan kalau Seri Pahang tidak menggunakan sebaik mungkin peluang yang ada bermain di laman sendiri, sayang seribu kali sayang. Ingat, kedudukan Liga ni akan main peranan untuk undian bagi Piala Malaysia. So, bagi jalan-jalan Palatau buat episod yang ke-13 ini, minta maaf kalau video ni terlalu straight to the forward dan tak ada orang kata apa, scene-scene yang menarik. Dan Palatau akan cuba perbaiki untuk episod yang ke-14. Palatau akan perbaiki untuk episod yang ke-14 pada hari Sabtu ini. Perlawanan menentang Kuching main petang. So please datang ramai-ramai. Dulu korang kata kalau main kat Temeloh ramai boleh datang. Tapi di manakah realiti kata-kata anda? Kenapa ramai boleh datang? Sebab dia di tengah-tengah. Sebenarnya korang nakkan kemenangan je, betul tak? Dan permainan yang cantik. Kalau permainan yang tak cantik, tak juga kalau rasa menang kan. Tapi tak tahulah. Walaupun masa ni lah suara korang, sokongan korang sangat-sangat diperlukan. Dan kepada Alif Fahmi, kenapa nampak macam dah down, nampak macam dah tak fighter, macam dah tak anti the last rebel? Kenapa? Apa sebenarnya masalah korang? Kalau ada masalah, perkemaskan balik, susun balik dan tetapkan matlamat tu balik. Ingat, kita bukan serang pemain, kita serang management. Kita pula korang sebabkan serang management dan coaching. Pemain tu dah nombor 2 dah tu, nombor 3, nombor 4. Apapun, set up balik matlamat korang. So bagi korang yang belum lagi follow TikTok Anchor Bayu Go, belum subscribe lagi YouTube Anchor Bayu Go, tolong lakukan kerana ianya adalah percuma. Dan tolong komen, share, like setiap video-video di Anchor Bayu Go, TikTok dan YouTube. Sokongan anda dapat membantu Anchor Bayu Go menjadi seorang presenter yang lebih baik. Komenlah apa saja yang korang nak komen. Bagi idea, macam-macam lah. Okay, take care guys.